saya bersama dengan Kementerian Pertanian, iaitu kita mengusahakan iaitu media sosial Facebook, TikTok, Instagram untuk membuat penonton iaitu peserta peserta mereka-mereka yang atur cara untuk yang menyertai mahar, okey, dia menyertai ni dapat kata tu nilai, maknanya buat orang datang mahar dan membeli bersama, beli tuan-tuan ya. Okey, kan akan masuk. Okey, sekarang nak kongsi kat sini, kebanyakan orang apabila kita berniaga selalunya kita akan tanya-tanya, betul tak tuan-tuan kenapa orang tak beli dengan kita? Kenapa orang online dapat banyak sale tapi kenapa? Betul tak tuan-tuan? Setuju ke apa yang saya cakap ni? Siapa setuju? Kebanyakan je lah apabila kita berniaga, perkara yang kita selalu lagi, kita akan betul. Yang paling penting adalah jualan. Setuju tuan-tuan? Kau boleh setuju. Ada tak kat sini? Ataupun tanda up. Setuju. Tak. Setuju tuan-tuan So, untuk perkara ini, kita kena tahu kenapa tuan-tuan. Bila kita tahu, barulah kita ada sedikit ketenangan fikiran yang di mana baru kita faham. Oh, sebenarnya proses dia begini. Kan? Bila kita faham proses dia, barulah kita rasa macam tak rasa sangat terasa hati. Boleh tuan-tuan So, tuan-tuan kena tahu dekat sini, kenapa orang tak beli dengan kita. Nombor satu, kebiasaannya tuan-tuan apabila orang tak beli dengan kita, satu, orang tak tahu. Orang kurang tahu apa yang kita buat. Kan, orang kurang tahu apa yang kita buat mungkin kita jarang muncul orang jarang nampak kan, maka orang susah nak beli dengan kita. Jadi kita kena buat orang tahu. Dan juga mungkin juga orang belum suka tuan-tuan bukan orang tak suka, orang belum suka. Ni kena tukar ni. Belum suka lagi, maknanya dia belum kenal belum suka kan, belum tertarik dengan kita, mungkin susah sikit dia nak beli dengan kita. Jadi mungkin juga orang kurang yakin. Betul tuan-tuan orang kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan Sebab tu tuan-tuan, bila masuk tuan-tuan yang pernah pasal dalam live saya kan, yang saya katakan kita kena tunjuk bukti-bukti kita diyakini tuan-tuan Contohnya orang belum nampak nilai dia apa sebenarnya manfaat apabila bersama dengan kita kan, orang belum nampak lagi. Jadi dekat situ bagaimana kita nak nampakkan nilai tersebut tuan-tuan Jadi kemudian mungkin juga orang rasa belum perlu kan, mungkin sebab apa? Sebab pada waktu tu duit belum gaji belum masuk kan, macam mana nak beli, tapi aku dah minat ni kan, dia belum nak beli. Macam contohnya tuan yang jual kereta Toyota kan, sebab kereta Toyota ni dia kena banyak buat proses memikir, betul tak tuan-tuan nak tengok si gaji lah, nak tengok tu lah, tawaran ni lah, nak pergi test drive lah kan, betul. So ia adalah satu proses tuan-tuan maksudnya belum perlu. Jadi kita kena tahu tuan-tuan macam mana kita nak buat orang perlu tu. Nanti saya katakan lebih lanjut Kemudian mungkin orang masih lagi belum percaya, maknanya dia belum ada jambatan kepercayaan dengan kita. Tuan-tuan sama juga macam saya tadi cakap dalam kita nak ajak orang kahwin sebagai contoh tuan-tuan Kalau kita nak ajak orang kahwin, kita tak boleh ajak orang kahwin macam tu saja. Contohnya orang lelaki kan nak ajak orang perempuan kahwin kan. Sebab apa? Sebab tidak ada perhubungan dia mungkin tidak suka kan, mungkin belum percaya lagi. Maknanya kita tidak lalui proses tersebut. So perkara ini juga mungkin juga kita pergi kepada orang yang tidak mampu. Sebagai contoh, orang yang kurang mampu, belum rasa mampu lagi kan untuk membeli dengan apa yang kita sediakan sebagai contoh kan. Bukan dengan gaji ke apa ke kan. Okey, bagaimanapun dekat sini juga ada nombor 8 iaitu orang yang kecewa tuan-tuan Orang yang dah pernah beli online tapi dia kecewa. Jadi orang kecewa ni memang kita susah nak jual tuan-tuan sebab apa? Dia dah ada trauma. Jadi tuan-tuan, dalam menjual tuan-tuan dalam hasil dalam menjual ni, dia adalah satu proses tuan-tuan bukan hanya proses kita bercakap, tidak tuan-tuan Proses antara satu cara adalah proses untuk kita bertanya soalan yang tepat. Supaya apa? Supaya penonton ataupun bakal pembeli tu menjawab dengan sendiri je. Maknanya dia tak betul juga dia cakap. Lagi senang dia percaya tuan-tuan Jadi kita buat live tu atau buat menjual tuan-tuan untuk dia berkata dalam fikiran mereka, dia tak dia cakap. Itu dia tuan-tuan. Ini yang saya belajar daripada mentor saya menjual tuan-tuan. Dekat TikTok ada buku dia tuan-tuan, nama dia Psychology of Selling. Okey, ini adalah antara buku yang paling bagus, harga buku RM30. Saya tak jual dalam saya punya live tuan-tuan Okey, dalam RM20. Tapi insya-Allah tuan-tuan, buku tu sangat membantu. Baru tuan-tuan faham. Sebab apa? Sebab apabila tuan-tuan tahu bagaimana psikologi menjual ni, lagi mudah lah. Tuan-tuan Okey, so tuan-tuan, buku tu juga memberi saya mindset baru tuan-tuan Okey, jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan lalui, kenapa saya jelaskan macam tu tuan-tuan perkara pertama tadi, yang ni, kenapa saya terangkan ni? Sebab apa?
Sebab tuan-puan, apabila penonton kita, mereka yang tak kenal kita, okey tuan-puan, pernah tak tuan-puan terfikir bagaimana keadaan mereka? Okey tuan-puan biasanya tuan-puan yang first time nampak saya buat live ke apa ke kan, yang jarang nampak macam contohnya ustazah hari pertama jumpa saya dalam live saya dia dalam keadaan macam mana? Dia dalam keadaan macam ni tuan Satu, mungkin dalam keadaan saya santai kan, dia ni siapa pula yang bercakap dalam live ni, dia ni siapa pula? Maknanya keadaan penonton kita tak kenal kita tuan-puan mereka rasa belum, maksudnya dekat sini dia tertanya, oh maksudnya pagi tadi tontonnya dalam live kan, dia baru nampak kita kan, okey dia belum rasa tertarik dengan kita. Jadi maksudnya dekat sini dia belum tahu apa, okay? Dia ada itu ataupun tidak. Jadi tuan-puan, untuk kita buat live ni, kebiasaannya tuan-puan kebiasaannya okey, penonton kita dia akan fikir mengenai apa yang mereka dapat. Setuju tuan-puan Apa yang mereka dapat? Contohnya video yang mereka tengok, adakah mereka rasa terhibur? Okey, live yang mereka tengok, adakah mereka rasa membuat mereka rasa terhibur, lebih pandai, lebih bijak, lebih baik, lebih manfaat sebagai contoh kan. Jadi kita kena tahu dulu tuan-puan iaitu keadaan mana mereka berada. So bila contohnya dalam live saya selalu cakap tuan-puan saya cakap, tuan-puan ada tak masalah apabila nak buat live kan, tuan-puan rasa kurang yakin, kurang berani, malu, okey? Itu sebagai contoh. Ataupun contohnya macam saudara Hakim jual gold public gold. Tuan-puan tahu tak tuan-puan, kebanyakan dekat luar sana kan, EPF, KWSP ramai pesara akan melingkup. Sebab apa? Duit persaraan mereka tidak cukup sebagai contoh. Tuan-puan tahu tak bagaimana kita nak menjanakan lagi pendapatan dengan cara lain sebagai contoh, dengan menggunakan simpanan emas sebagai contoh kan. Maknanya kita cerita masalah orang dulu tuan-puan kita kena tahu masalah dia apa dulu. Boleh tuan-puan Okey, maksud dia bila apa yang kita sampai tu ada kena mengena dengan hidup mereka, barulah mereka berasa memberi perhatian. Betul tak tuan-puan? Dia macam ni. Kalau kita nak tangkap rimau, kita kena bagi apa tuan-puan?